Macam inilah rupa model Q Flower building blocks daripada Keluaran Joid telah pun siap terpasang. Dan inilah model keempat daripada 12 adik-beradik yang mana saya baru pasang 4. Siapa yang terlepas sebelum ni saya dah pernah pasang. Yang ni ada model Plum Blossom, ada model Hypericum Petalum dan juga ada model ini apa ni, Chrysanthemum. Dan inilah model yang keempat yang kita dah pasang, iaitu Hibiscus ataupun bunga raya. Memang sangat-sangat cute. Dia punya pieces pun agak tebal kan. Cumanya saya rasa macam kalau nak bandingkan dengan bunga raya sebenar macam tak berapa nak betul. Tapi tak apalah, asalkan dia punya model ni cute, itu pun dah cukup berbaloi pada mata saya. Dan model ni sangat-sangat stable, tak mudah untuk tunggang terbalik, dan dia punya pieces pun melekat dengan sangat-sangat kuat dan memang very good lah. Dan especially memang sesuai kepada siapa yang jenis suka model-model minimalis. Memang cantik sangat-sangat. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun boleh saja cuba cari link Shopee yang saya sertakan pada sebelah kanan atas video ini. Inilah set yang kedua building box Q Flowers daripada Keluaran Joid yang telah pun siap terpasang, iaitu Anemone Flower. So hari tu kita dah bincangkan tentang kotak dia. Hari ni kita nak tengok dia punya model building box pula. Kalau ikutkan pada bahagian kotak dia warna purple, tapi bila kita dah siap pasang warna dia jadi warna pink. Ada sedikit berbeza lah di antara gambar ilustrasi dan juga gambar model yang telah pun siap terpasang. Nak kata scam ke tak scam, apa pandangan anda? Cuba drop pada ruangan komen di bawah. Apa-apa pun pada sudut kualiti pula, saya boleh katakan yang kualiti dia boleh tahan, agak bagus. Cumanya bahagian bunga ni dia sedikit berat, tetapi bahagian pasu dia pula ringan. Jadi bila kita letak nak jadikan sebagai display tu, boleh letak, tapi sangat-sangat tidak stabil lah pada mata saya. Apa-apa pun pada harga RM2.60 memang tak boleh nak komplain banyak. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop ataupun tekan saja link Shopee yang saya sertakan pada kanan video ini. Ini pula lah set yang ketiga building blocks Q Flower daripada Keluaran Joid, dan dekat tangan saya ni ada set bunga tulip. Okey, jom kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan hadapan. Ini rupa dia daripada sudut pandangan sisi kiri, sudut pandangan sisi kanan dan sudut pandangan belakang. Rupa bunga dia memang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat menarik. Design dia nampak especially dekat bahagian atas dia tu. Tak sangka pieces yang macam ni pun boleh dijadikan sebahagai sebahagian daripada bunga. Untuk set ni kita ada satu artikulasi ringkas yang mana bahagian bunga ni kita boleh ejak-ejak lah nak pandang ke sebelah mana untuk jadikan sebagai sebelah hadapan. Kalau macam saya lagi suka untuk buat design macam kedudukan ini. Apa-apa pun untuk set ni sama je macam set-set lain. Bunga dia berat kalau nak bandingkan dengan pasu, jadi susah sikit lah untuk seimbangkan dekat atas meja. Pada harga RM2.60 memang tak boleh komplain banyak. Cari saja dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. So macam inilah rupa model Plum Blossom Q Flower set building blocks daripada Keluaran Joid yang telah pun siap saya pasang. Dan anda boleh lihat sendiri macam mana rupa bahagian bunga dia, bahagian daun dia dan bahagian pasu dia. Memang sangat-sangat simple dan sangat-sangat minimalis. Ada setengah orang suka model-model macam ni. Ada yang lagi suka model yang jenis complicated kan. Tepuk dada, tanya hati. Kalau ikutkan pada bahagian build dia ni, saya rasa agak sturdy, tak mudah tertanggal. Nak buat display pun sangat-sangat cantik, especially kalau anda memang minat untuk model-model yang minimalis macam ini. Anyway, kepada siapa yang teringin nak dapatkan model ni kan, anda boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran. Dan kepada siapa yang malas nak keluar rumah, anda boleh cari link Shopee yang saya sertakan pada ruangan sebelah kanan atas di sana. Dan jangan lupa juga ada lagi 11 model-model yang lain in which saya akan cuba untuk buat unboxing dan review satu persatu sampai habis ke semua sekali. Jadi jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada Minan Adam Channel. Ini pula lah set yang kelima building blocks daripada Keluaran Joid dalam siri Q Flowers, iaitu Common Bluebell. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi macam mana rupa dia bila dah siap dipasang macam ni. Nampak tak? Ini adalah daripada sudut pandangan atas. Ini adalah rupa dia pada sudut pandangan sisi keliling. Daun dia berwarna dark green dan kita dapat pasu yang berwarna light brown serta warna light blue. Dan saya boleh katakan yang warna hujung tengah pasu ni sama macam mana warna pada bahagian bunga dia. Okey, so untuk
set common bluebell ni, dia sama je macam model-model yang lain. Bahagian bunga dia berat tapi bahagian pasu dia ringan. Jadi kalau anda nak seimbangkan dekat atas meja, masih lagi boleh. Cumanya kena letak betul-betul lah supaya dia tak tergolek. Pada harga RM2.60 saya memang tak boleh nak komplain banyak. Murah sangat-sangat dah. Boleh cari dekat mana-mana eco-shop berhampiran dengan anda ataupun tekan saja link yang saya sertakan pada video ini. Ini pula adalah model yang ke-6 Building Blocks Q Flowers daripada Keluaran Joint, iaitu daripada model Chestnut Tree. Jom kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan atas, rupa dia daripada sudut pandangan sisi dan rupa dia daripada sudut pandangan belakang. Daripada sudut build dia memang agak tegap. Saya tengok memang susah untuk tertanggal. Building Blocks kali ni kita dapat daripada yang jenis agak high quality jugalah. Dan kombinasi warna dia best tau, sebab atas ni warna macam light brown dan bawah ni ada light brown, dark brown kan, dan ada daun yang warna hijau yang macam ni. Memang kombinasi yang menarik. Apa-apa pun build dia masih lagi sama macam kawan-kawan dia yang lain semua ni. Ada 12 model kesemuanya, yang mana bahagian bunga dia berat tapi bahagian pasu dia ringan. Untuk buat display masih lagi boleh duduk berdiri macam biasa. Cumanya kena susun dengan berhati-hati sebab dia senang untuk terbalik. Pada harga RM2.60 anda boleh dapatkan dekat mana-mana kedai eco shop ataupun tekan saja link pada sebelah kanan atas video ini. Ini pula adalah model Chrysanthemum daripada Keluaran Joint siri Q Flower yang telah pun siap saya pasang. Dan kita tengok dulu, inilah rupa bahagian atas bunga dia. Pieces dia saya rasa agak sedikit shiny nak bandingkan dengan pieces-pieces yang lain. Dan untuk bahagian daun dia pun memang sangat-sangat simple, sangat-sangat minimalis. Serta pasu dia pun nampak sangat-sangat simple. Walaupun nampak rupa dia macam ni kan, tapi sebenarnya kan memang dia steady je duduk dekat atas meja. Okey, tak ada goyang-goyang apa pun. Memang sesuai lah kepada siapa peminat bunga yang suka design-design minimalis. Memang sesuai sangat-sangat untuk memiliki model ini. Jangan lupa kita ada semua 12 model dan ini cuma satu daripada kesemua 12 model yang ada. Kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana saya buat unboxing dan review ke semua 12 model ini, saya nak jemput anda semua untuk like video ni dan jangan lupa untuk subscribe juga kepada Mainan Adam Channel. Ini adalah building blocks yang paling saya suka dalam set Q Flowers ni, iaitu Begonia. So inilah set yang ke-8 daripada 12 adik-beradik kesemuanya. Jom kita tengok dulu pada bahagian atas bunga ni. Nampak tak? Memang cantik. Kelopak dia besar-besar. Dan kat bawah ni pun kita ada daun yang berkonsepkan minimalis. Ada 2 helai saja. Dan yang best lagi sebab kombinasi warna purple, warna green dan juga warna dark brown ni memang nampak sangat-sangat naik dan striking pada mata saya seorang lelaki ni memang nampak cantik. Dia mempunyai masalah yang sama, iaitu yang pertama ni bunga dia memang berat sebab kombinasi building blocks dia banyak, tapi untuk bahagian pasu dia ringan. Jadi berhati-hatilah kalau anda nak susun untuk jadikan display kat atas meja sebab sangat-sangat senang untuk tergolek. Dah banyak kali dah juga model building block saya ni tergolek guys. Boleh dapat dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda ataupun tekan saja link Shopee yang telah pun saya sertakan pada sebelah kanan atas video ini. Okey, so macam inilah rupa model Hypericum petalum. Susah nak menyebut, saya panggil bunga kuning je lah. Model bunga kuning yang telah pun siap saya pasang. So inilah daripada siri Q Flower daripada Keluaran Joint yang anda boleh dapatkan dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. So untuk bahagian build dia, bunga dia memang besar dan berat. Bahagian batang dia disupport oleh pieces daripada set teknik macam ni. Dan bahagian pasu dia sebenarnya bawah ni nampak ada lopong macam tu lah. Akan tapi masih lagi steady, boleh duduk dengan tegap tanpa perlu apa-apa support daripada bahagian-bahagian lain. Okey, so untuk bunga ni kan harga dia lebih kurang RM2.60 saja kalau anda cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. Tapi kepada siapa yang malas nak keluar rumah, nak senang kerja, anda boleh cari link Shopee yang saya sertakan pada ruangan sebelah kanan atas video ini. Dan tak lupa juga kita ada lagi 11 model-model yang lain kesemuanya dalam siri Q Flower ni. Jadi kepada siapa yang teringin nak tengok semua model-model ni saya review, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada Mainan Adam Channel. Model yang ni pun saya rasa sangat-sangat cantik juga. Ini adalah set yang ke-10 daripada 12 adik-beradik Q Flowers Building Blocks Keluaran Joint, iaitu bunga Blue Lotus. Jom kita lihat dulu pada setiap sudut yang ada pada bunga ni memang comel sangat-sangat. Dan dekat sebelah atas dia ada warna hijau. Yang ni kan saya rasa dia pakai sport rim kereta api punya parts. Betul ke tak betul guys? Cuba tengok betul-betul kan. Tapi apa pun pandailah, kreatif lah. Dia boleh design untuk jadikan sebahagian daripada bunga pula.
Dan yang ekstranya pada set Blue Lotus ni, kita akan dapatkan satu bulb dekat bawah instead of dapat daun macam adik-beradik dia yang lain. Yang saya tak berkenan pula pada set ni adalah sebab pasu dia bagi warna purple. Saya rasa kombinasi warna biru dengan purple ni macam tak berapa nak kena lah. Okey, tapi apa-apa pun pada harga RM2.60 saya tak boleh nak komplain banyak. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun tekan saja link pemudahan yang saya sertakan pada video ini. Model yang ke-11 building blocks Q Flowers daripada keluaran Joid, iaitu bunga matahari. So inilah set bunga matahari ataupun sunflower yang telah pun siap terpasang. Jom kita lihat pada rupa sudut pandangan sebelah hadapan, rupa dia daripada sudut pandangan sebelah sisi kiri dan kanan, dan ini pula rupa dia daripada sudut pandangan belakang. Memang sangat-sangat minimalis. Daripada sudut pemilihan warna dia, memang saya suka sebab warna bunga matahari obviously pakai warna kuning, warna dark brown, dan daun dia warna dark green. Untuk pasu pula saya rasa macam color dia okey-okey sajalah. Nak kata cantik sangat pun tidak, nak kata hodoh sangat pun tidak. Kalau rasa tak suka dengan pasu ni, anda boleh swap dia dengan mana-mana pasu lain yang menjadi favourite color anda. Apa-apa pun pada harga RM2.60 saya memang tak boleh nak komplain banyak. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun boleh klik link Shopee yang telah pun saya sertakan pada sebelah kanan atas video ini. Terakhir sekali iaitu banana shrub. So ini adalah model yang ke-12 daripada semua 12 adik-beradik model building blocks Q Flowers daripada keluaran Joid. Untuk model banana shrub ni, dia menggunakan color tema putih dan juga warna baby pink. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi rupa paras dia daripada sudut hadapan. Ini rupa dia daripada sudut belah sisi kiri dan sudut sisi kanan, dan macam ni rupa dia daripada sudut pandangan sebelah belakang. Kombinasi dengan warna pasu yang warna putih juga ni, saya rasa memang comel. Cumanya sebab dekat pasu ni ada lining warna hijau, saya rasa macam tak berapa nak ngam. Mungkin boleh tukar dengan pasu-pasu lain untuk nampak lebih cantik lagi. Untuk model ni tak ada sebarang artikulasi yang besar, cumanya ada satu artikulasi dekat bahagian leher dia ni. Anda boleh adjust lah bunga dia nak pandang ke arah mana. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun boleh saja tekan link Shopee yang saya sertakan pada sebelah kanan video ini.